Ya Allah, malunya. Weh, nak tahu tak? Tadi kan, dah lah ramai orang solat kat situ. Lepas tu masa aku siap solat je, semua orang pandang aku. Aduh, macam manalah aku boleh tak perasan. Stokin yang aku pakai tu berbau, babe. Berbau telur. Lepas dia habis baca doa, aku terus rasa macam nak berlari-lari. Lepas tu aku terus search stokin yang ada ciri-ciri macam ni. Antara ciri-ciri stokin yang aku search, yang dia boleh serap kelembapan, dia anti bau. Stokin tu dia jenis yang tinggi dan selesa. Aku jumpa dah stokin tu, tapi dia ada ciri-ciri ekstra weh. Antara ciri-ciri ekstra yang dia ada FIR. FIR ni bantu melancarkan pengaliran darah. Bantu juga untuk korang yang sakit sendi. Tapak-tapak kaki ni, sengal-sengal ni kan. Dia ada juga ciri-ciri cengkaman berperingkat. Korang bayangkan, dia ada cengkam dekat bahagian tapak kaki. Lepas tu dia ada satu lagi, dia cengkam dekat atas kuku lali. Dia bagi efek macam mengurut dan dia melancarkan pengaliran darah sampai ke jantung. Dah ada stokin ni, barulah tenang sikit hati. Nak pakai lama-lama pun tak ada masalah. Kalau untuk wanita pula yang jenis pakai stokin selalu tu, lepas dia pakai stokin tu seharian, korang boleh terus dengan yakinnya pergi solat berjemaah dekat surau ataupun dekat masjid. Sebab dia boleh pakai lama dan dia tak ada bau. Serius weh, stokin ni memang macam pisang goreng panas. Korang bayangkan, waktu dia launch je, dia terus sold out. Khas untuk korang yang nampak video ni, korang jangan tunggu lama-lama. Korang tengok kat beg kuning, korang dapat harga berapa. Manalah tahu lagi murah daripada harga sebenar. Dapatkan sekarang.